Farouk, percaya tak? Ni nasi lemak nombor 1 dekat Shah Alam. Serius lah? Dekat mana kedai awak ni? Ni kedai kita. Macam ni berapa ringgit ni, Wak? Macam ni RM14.90. Abang nak makan nasi lemak macam ni saja ke ataupun nak tengok lauk lain? Tengok lauk lain dulu lah. Boleh? Yang ni bersama kari kepala ikan nombor 1 di Shah Alam. Nombor 1. Berapa ringgit ni? RM78 je. Ni abang akan dapat satu kepala ikan jenahat saiz medium RM78. Satu kepala potong 2. Betul bang. Baik. Yang ni abang akan dapat telur ikan tenggiri tapi yang ni abang kena add on RM20. Okey, RM30. Sama juga dengan sotong ni. Abang kena add on RM18 250 gram. Oh, tenggiri ni kan satu banyak lah kan? Betul bang. Asam pedas udang galah. Serius tak? 3 ekor ni. Berapa ringgit ni? RM15 je. RM15 sahaja. Tambah telur. Baik, telur puyuh. Berapa ringgit kilo ni? Yang ni kita kira satu biji RM1. Ni sambal kerang. Sambal kerang. Oh, dah ada rendang juga Betul. Berapa ringgit ni? Macam ni kita kira RM4. Untuk paru crispy, kita kira macam ni lah sekejap sikit. Oh, paru crispy Betul. Ayam, berapa ringgit Macam ni RM5. Ada ayam kampung masak lemak. Oh. Ayam kampung rendang. Ayam kampung masak kicap. Dan ayam So, kampung gulai. Semua ayam kampung? Betul, semua ayam kampung kat sini. Kalau abang tak nak makan nasi lemak, kita ada juga nasi campur. Nasi campur? Ya, So, betul. nasi campur ni total berapa lauk ada? Lebih daripada 10 lauk. Di bahagian sambal, biasanya makan dengan nasi putih dengan ulam lah. Oh. Kita ada sambal terasi, sambal budu, sambal balado, sambal kicap. Dan ni kira berapa ringgit tadi? Free je bang, free refill, ambil je. Kita buka pukul 10 pagi sampai pukul 11 malam. Cuti tak ada? Tak ada cuti. Baik, saya syukurlah. Bismillah Okey, Wah, boleh. nice. Terima kasih.